Siapa yang ada masalah nak shoot video, nak shoot drone dekat atas motor, tapi ada masalah macam mana nak pegang controller, kita just nak tengok kita punya view dekat dalam skrin tu. Tapi dalam masa sama, kita tengah bawa motor. Jadi aku ada solusi dia. Okey, korang boleh standby bracket ni. Bracket ni khas untuk DJI remote drone. Okey, cara nak pasang senang je. Pusing belah belakang. Jadi yang bentuk U ni, cangkuk ni. Okey, dan yang satu lagi ni dekat atas ni. Lepas tu slot in dekat sini. Nampak tak? Dan satu lagi dia punya skru. Yang ni wajib pakai untuk elak daripada tercabut. Jadi dah settle guys. Yang ni aku dah letak siap-siap quick release. Yang ni kita mount je dekat kita punya handlebar. Memang sangat-sangat senang bila kita nak monitor kita punya drone dekat atas motor. Tak perlu lagi nak pegang-pegang. Nak cabut just tekan je quick release. Dah settle.